Pokok ni ibarat tangki air bagi warga Madagaskar. Korang bayangkan, sebatang pokok mampu untuk simpan air sehingga 120,000 liter. So, ketika musim kemarau, air tersebut boleh dimanfaatkan oleh warga Madagaskar. Dikenali sebagai baobab tree. Pokok ni mampu hidup dalam apa jua extreme environment. Baobab tree ni dikatakan telah pun mengalami evolusi sejak 200 juta tahun yang lalu. Bahagian dalam pokok ni dikatakan berlubang-lubang dan berfungsi seperti spine, yang mana ia dapat menyerap air ketika musim hujan, ketika embun. Lalu dia akan simpan air tu di dalam batang tersebut. So, disebabkan air yang disimpankan tu banyak, jadi ia telah menjadi tangki simpanan semula jadi bagi warga Madagaskar. Setiap 300 pokok baobab akan dimiliki oleh 475 family. Dan family ni bertanggungjawab untuk menjaga dan memastikan pokok baobab ni kekal hidup tanpa dirosakkan. So guys, begitulah hebatnya alam ciptaan Tuhan.